So kalau tengok, inilah rupa kejadian dia. Cantik kan? Colourful kan? Mencacas. Cuba jangan tak cuba. Okey? Selamat mencuba. Doa indah dari surga. Assalamualaikum saudaraku semua. Semoga Allah beri rahmatnya. Waalaikumsalam. Jauh dengan gembira, damai selalu di antara kita. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, apa khabar semua? Okay, harap-harap semua dalam keadaan sihat dan dirahmati Allah, insya-Allah. Okay, so kita masih dalam mood hari raya lah. Lagi-lagi kalau this coming week ada Good Friday, ada Saturday Sunday, saya rasa banyak sangat rumah yang open house lah. Okay, so hari ni apa yang kita nak masak? Hari kita nak masak very simple. Pada saya lah, kalau malas masak ni yang the best lah. Okay, apa masakan saya? Okay, kat sini saya ada daging. Okay, daging lembu. Nak pakai kambing pun boleh lah, ayam pun boleh. Okay, then after that saya ada kentang. Saya ada carrot yang dipotong dadu nak potong sengit besar kecil sembarang. Saya ada apa panggil ni? Celery. Dia celery ke gaji ke celery ke gitu-gitulah. Yang dia tahu sudah bermakna kan. Okay, then after that saya ada bawang yang belum potong, nanti saya potong. Saya ada 4 sekawan dan juga daun daun apa tak payah cakap, semua orang pun tahu. Dan juga tomato, baby tomato atau cherry tomato. Okay, tapi itu semua nanti. Sekarang kita rebuskan daging kita dulu. Daging kita ni kita harus rebus lebih kurang plus minus 1 jam 15 minit. Saya akan rebus dia dalam 1 jam 15 minit. After rebusan tu dah jadi, baru nanti kita tunjuk bahan-bahan apa yang kita potong dan apa yang kita taruh. Dan lepas itu nanti you all tahu apa yang I nak masak. Okay, so macam biasalah kita perlukan kuali ataupun periuk yang mengisikan air. Okay, air panas yang tengah boil ni kalau nampak depan mata. Dia betul-betul kalau ada pressure cooker, saya rasa sekejap aja. Tapi saya tak ada pressure cooker kat rumah ni, jadi yang tak ada jangan cerita, nanti makin pressure lagi. Okay, so kita hari ni kita pakai aja. Okay, so now saya masukkan dekat dalam, jangan waste time Okay, masukkan dekat dalam. Ni daging saya potong cube-cube. Kalau tengok cube-cube ni, nampak ni? Dekat-dekat sikit lah. Okay, cube nampak Okay, masukkan dekat dalam. Okay, semua dah masuk. Alamak, kapal terbang pula jalan, bunyi bising Okay, maklumlah saya masak ni kat airport kan, kat runway airport, macam betul dia bukan. Okay, so kita masakkan dia dalam 1 jam 15 minit. Kita gunakan timer. Jadi sebab tu saya cakap ni orang malas pun boleh buat. Okay, sekejap maklumlah mata ni ada sikit weak So kita taruhkan dia, kita setkan dia 1 jam 15 minit. Okay, 1 hour 15 minutes. Tengok sekejap, macam nampak clear. 1 hour 15 minutes. Okay, lepas tu kita setkan dia. Jadi dia jalan 1 hour 15 minutes. Selepas tu nanti baru kita jumpa. Okay, jangan ke mana-mana. Jadi saya taruh kat sini. Jadi kita duduk luar tengok TV. Jadi kalau dia dah tip mana dah jadilah. Okay, so itulah daging bila kita rebus. Yang tak ada pressure cooker, so kita masak dalam periuk, jangan pressurekan diri. Okay, so kita ada timer kat atas yang kita dah set 1 hour and 15 minutes. So lepas 1 hour 15 minutes, nanti saya tunjuklah apa yang saya masak. Saya rasa semua orang pun tahu apa yang saya masak ni kan. Okay, so kita tunggu nanti. Jangan ke mana-mana. Okay, so macam saya cakap tadi kan, dah 1 jam 15 minit. Okay, so sekarang kita punya daging pun dah empuk lah kira kan. Walaupun kita tak ada pressure cooker, tapi kita dah taruh dia cantik with the timer yang ke atas. Berapa tadi? 1 jam 15 minit. Dah cantik. So sekarang kita dah boleh start tumis kita punya bahan-bahan before kita taruh daging kat dalam. Nanti saya tunjuklah daging punya texture kan. As for now dia tengah panas Okay, nanti dia tak panas saya tunjuk. Okay, boleh? Sabar Okay, sekejap balik. Okay, so hari ni kita masak kira sup lah kan. Okey lah, asyik makan kari hari raya pun penat. Okey, so kat sini
saya ada bawang, nampak ni. Saya kalau masak bawang saya nak banyak, apa orang nak cakap tapi tetap bawang. Sini kat sini saya ada bawang biasalah, bawang merah, dan bawah dia ada bawang Holland. Dia kira macam apa bawang Malaysia. Bawang merah ni pada Malaysia kan? Malaysia lah kira kan. Jadi Malaysia campur Holland lah. Okey. So minyak dah panas, kita taruh kat dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kalau awak nampak, tidak saya dekatkan kamera. Dekat, fokus tempat ni sudah. Okey. Okey, so nampak dia ada Malaysia dan Holland kat dalam. Kalau nampak belum? Nampak clear Saya tundukkan lagi sikit lah biar clear. Jadi kita fokus kat sini je. Okey. Nampak tu Okey. So kita tumis dia ataupun kita gaul dia. Bawang ni banyak, awak jangan susah. Nanti bila awak dah taruh air apa semua kan, kira dah boil dia, nanti bawang kan dia akan pecah. Dia after that slowly dia akan hilang dari pandangan. Yang susah. Kenapa kita tak ada grind bawang ke alia ke bawang putih ke dan sebagainya? Pasal kita tumis bawang macam ni kasar-kasar. Pasal apa, kalau sup ni kita nak masak mesti clear. So kalau benda tu grind, kita masuk kat dalam, dia akan bertukar warna menjadi keruh. Kira macam tak handsome Okay, so kita masukkan 4 sekawan dengan 2 daun ni. Ni daun, dia 2 saya tak payah bilang daun apa, semua orang pun tahu kan. Okay, bau kat dalam. Kita gaul dia. Kasih dia punya bau menaik. Sedap lah bau dia. Kan? Macam saya cakap, kerana saya masak, saya cakap bau sedap, orang tak percaya. Pasal saya yang bau, you all tak bau kan? Dia nak macam mana? Okay, sekejap Ni pasal ni dapur ni kan, saya pun baru kira rearrange dia balik. Jadi kalau macam tergelap, terterang ke apa, minta mohon maaf lah. Tunggulah nanti insyaAllah. Kita punya central kitchen siap ke apa kan, nanti dah lepas renovation besar, central kitchen siap. Nanti bolehlah kita masak secara macam orang lain masak. As for now, susah sikit lah tikuk kalau kat rumah ni masak dengan dapur dengan api gini kan. Dia nak kena api besar, baru tahu dia berjadi. Kalau awak tengok ni sekarang kan, dia punya bawang, apa yang kita taruh tadi semua lah, kira dah cantik-cantik lah kira pada saya, bau dia pun dah keluar. Kalau awak tak nampak cium bau dia, saya dapat. Jadi pada saya dah cantik. So kita apa yang kita nak buat sekarang, kita di sebelah ni ayam, ayam pula, daging tadi yang kita boil tu kan. So kita boilkan dia kat dalam lah. Okay. Sekejap, panas. So nanti kita boilkan daging kita yang telah 1 hour 50 minutes yang kita rebus tadi sebelum tu kan. Nanti kita masuk dia kat dalam sini. Macam tadi saya cakap kan, daging kita taruh kat dalam. Sekarang kita dah taruh kat dalam daging yang kita rebus tadi sebelum tu kan. Semua dah kat dalam. So kita tengoklah daging kita punya tekstur ataupun kelembutan dia, insyaAllah. Nampak Kita tolak lepas tak? Tolak lepas. Okay? So dia lembut insyaAllah. So kita tunggulah about 5 minutes. Kasih betul-betul bawang kita hilang daripada pandangan. Kan nampak sekarang dengan sikit dia dah hilang pada pandangan. Lepas tu nanti kita masuk sayur-sayuran kita. Okay? Sekarang kita boleh masukkan kita punya apa yang kita nak masuk dulu. Apa pun kita masukkan, kita punya potato lah ataupun kentang. So kentang ni lambat sikit kan. So kita masukkan dia pelan-pelan aja kat dalam. Macam tadi saya cakap, ni masak betul-betul masak orang malas. Sebab dia daging jalan sendiri for 1 hour, masak sendiri, kita tak buat apa-apa pun kan. Dan after that dia dampuk. Ini je lah. Potong-potong iris-iris dah jadi dah. Senang, tak susah, don't worry. Okay, kita dah masukkan dia kentang kita kat dalam. So kita let it boil, maybe say 7-8 minit. Lepas tu baru kita follow by lain sayur lah. Dan kentang ni dia lambat sikit, jadi kita jangan campur yang lain. Nanti lain banyak crunchy hilang. Okey, setelah kita taruh kentang kita pun dah kira masak lah kan. Atau Melayu cakap dampuk lah kira kan. So alright, jadi apa kita nak taruh sekarang? Celery. Celery ke gaji ke, janji faham sudah saya apa kan. Celery lah nama dia. Carrot. Ini last pun boleh tahu. Sebab dia kalau tak masak pun orang makan. Carrot biasa lah kan. Siapa-siapa pun buat. Okey. So semua bor kat dalam kan. Dia banyak sayur, awak jangan susah. Pasal apa, nanti pelan-pelan air dia akan absorb ataupun berkurangan, nanti cantik lah. Jangan susah datang. Okay, relax aja. Dan after that kita punya sayur. Sayur. Okay.
So kita taruh, jadi kat dalam sini dia ada 3 warna, 4 warna lah. Cantik kan? Setelah dah masuk semua lah kan. Nampak lawa? Lawa be. Nampak? Ni barang jadi be barang. Tak. Kira semua orang pun boleh masak ni. Cuma kadang-kadang kita terlupa je nak masak. Pasal lepas raya ni nasi ayam daging, kari ayam merah. Macam-macam lah, rendang kan. Penat lah. Okay, kita tukar selera sikit lah. Sebut perasa pula. Nampak? Sebut perasa. Okay. Saya tak taruh garam, saya tak taruh Pak Haji. Ini melambangkan semua segala-galanya lah. Okay, dan after that kita stirkan je. Senang ni masak. Tapi kalau ada oxtail memang sedap lah. Kalau tak nak taruh tulang-tulang apa pun alright, jadi jalan je kan. Senang cakap ikut cita rasa masing-masing. Apa yang awak rasa sedap yang nak dimakan, itu awak taruh. Tak payah semestinya nak kena ikut. Oh yang ini mesti nak kena taruh oxtail, yang ini mesti nak taruh tulang. Tak payah, tak payah. Ikut cita rasa. Itu kalau jual boleh. Kalau kat rumah kan kita makan sendiri. So ikut cita rasa sendirilah. Tapi nak pening-pening kepala. Okey, so sekarang kita dah. Okey, sekarang kita taruh kita best. Tapi saya terlupa lah lagi satu. Saya ada tomato tau. Yang tadi saya cakap saya ada cherry tomato kan. Atau baby tomato kita taruh sikit lah biar warna kan. Nanti tadi dia cakap, oh nampak tomato dia tak taruh. Saya pun taruh lah kan. Okey. Maaf lah kadang-kadang buat silap. Okey, so kita jumpa. So kalau tengok inilah rupa kejadian dia. Cantik kan? Colourful kan? Full mencacas. Cuba jangan tak cuba. Okey? Selamat mencuba. Jadi kalau kita dah buat keluarkan mangkuk, kita taruh kat sini. Allahu Akbar. Nampak? Inilah rupa kejadian dia. Cuba jangan tak cuba. Kalau tak cuba tak tahu apa rasanya. Ini tinggal taruh apa tahu awak. Kalau ada daun bawang, then after that apa lagi? Bawang goreng kan? Tabur je lah apa yang kat atas nak. InsyaAllah power. Okey? Selamat mencuba. Okey, kalau tak nak, saya yang cuba depan mata sekarang. Sekejap tunggu Bismillah. Kita cuba lagi lah. Tadi tak dalam kuali ni dalam mangkuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Entahlah nak cakap macam mana. Kalau tak cuba, tak tahu. Dah cuba baru tahu. Okey, selamat mencuba. Assalamualaikum.